Saya nak share sedikit testimoni mengenai Moringa. Okey, Moringa Plus Sebelum ni saya ada masalah, 5 tahun yang lepas saya ada masalah fibroid dan cyst. Saya bleeding selama setahun. Everyday memang teruklah saya punya bleeding, memang banyak. So apa yang berlaku selepas 1 tahun tu, darah saya memang dah teruk, 6.8 lebih kurang macam tu HB saya. Biasalah hospital akan bagi produk untuk menambahkan darah, tapi tak nampak sangat kesan dia. Masa tu saya nampak Dr. Nordenarus punya live bercerita tentang Moringa dan apa khasiat Moringa. Daripada situ saya research dan saya beli Moringa ni. Alhamdulillah, dengan 1 botol sahaja saya nampak perubahan dalam tempoh dalam seminggu 2 minggu lebih kurang macam tu. Saya punya HB saya naik daripada 6.8, saya ingat masa tu dia naik dalam 10 lebih kurang macam tu. So far nampak sangat perbezaan dekat dalam tubuh badan saya. Dulu masa mula-mula terkena masa bleeding tu, kita dalam keadaan lemah, lepas tu badan saya jadi macam memang susah nak buat kerja dan selalu sakit kepala. Memang pening lah. Okay, so far alhamdulillah sekarang ni saya punya HP memang maintain lah. Memang maintain dalam biasa kalau sendiri punya dalam 12.2 macam tu, tapi sekarang saya tak tahu. Dan bukan saja ini yang saya amalkan, dan saya amalkan juga Sunshine Intro Oil.